A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-12 dalam kitab Katatib Al-Quran Kitab Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan sifatil huruf, sifat huruf. Dalam episod lepas kita sedang membincangkan sifat az-zatiyah. Sifat az-zatiyah ni terbahagi kepada dua. Kita sedang membincangkan untuk bahagian pertama, iaitu bahagian yang mempunyai sifat berlawanan. InsyaAllah dalam episod kali ini kita akan sambung pada sifat al-itbaq. Lawannya al-infitah. Melekat, lawannya terpisah. Jom kita baca penerangannya daripada kitab Katatib Al-Quran Kitab Kalam Ar-Rahman. Al-itbaq. Dari sudut bahasa maksudnya melekat. Dari sudut istilah, lidah terlekat pada lelangit atas ketika menyebut hurufnya dan suara tersekat di antara kedua-duanya. Melibatkan 4 huruf sahaja, iaitu huruf sad, dad, ta dan wa. Terdapat perbezaan pada huruf-hurufnya. Huruf ta merupakan huruf yang paling kuat pada al-itbaq, diikuti dengan huruf dad, kemudian huruf sad, dan yang paling lemah adalah huruf wa. Inilah sifat al-itbaq. Lawannya al-infitah. Al-infitah dari sudut bahasa maksudnya terpisah. Dari sudut istilah, lidah jauh daripada lelangit atas dan keluar udara ketika menyebut kebanyakan huruf-huruf al-infitah ini. Huruf al-infitah baki daripada huruf al-itbaq tadi. Tadi huruf al-itbaq melibatkan 4 huruf, jadi bakinya ada 27 huruf. Hurufnya adalah hamzah, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya, alif, waw madiyah dan ya madiyah. Inilah huruf-huruf 27 jumlahnya huruf al-infitah. Lawannya adalah al-itbaq. Al-itbaq 4 huruf sahaja. Nanti ke episod akan datang kita akan bincang pula sifat al-idlaq, lawannya al-ismat, insya-Allah. Perkongsian ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran Kitab Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.